Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Pengurusi, Tuan Haji Qamaruddin, Pengurusi Bakit, ahli jawatan kuasa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama ucapkan tahniah kepada qari kita dan kedua ibu bapa yang telah berjaya membentuk anak dengan insya-Allah menjadi insan yang cemerlang. Demikian masa manusia berjalan. Allah menyebut wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian itu hari-hari yang kami jadikan silih berganti di kalangan manusia. Macam adik kita, dia akan pergi lebih panjang lagi perjalanan jika diberi umur oleh Allah Azza wa Jalla, dan berbagai lagi kehidupan yang dia akan tengok. Dan kita juga, daripada satu masa kepada satu masa, kita 10 tahun lepas, kita 15 tahun lepas, sehinggalah kita pada hari ini, di waktu ini. Barangkali jika kita meneliti sebahagian apa yang kita lakukan pada 10 ataupun 20 tahun lepas, kita rasa kita silap dan kita rasa kita malu. Mungkin sebahagian daripada cara fikir kita yang lepas, kita rasa bahawasanya tak patut aku berfikir demikian. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dalam hidup, manusia mesti bergerak ke arah yang lebih baik untuk dia. Kerana kita tidak tahu kesempatan manakah yang akan suatu hari merubah banyak perkara dalam hidup kita. Seorang anak murid Al-Imam Malik bin Anas yang dikenali dengan Al-Qa'nabi, nama dia Abdullah bin Salamah bin Qa'nab Al-Harisi. Dia ni kaki minum arak. Dan dia minum arak. Satu hari dia duduk dengan cara dia, dia tengok Syu'bah Ibnul Hajjaj Ibnul Ward. Syu'bah Ibnul Hajjaj ni adalah alim hadis, ulama besar hadis. Dia disebut dalam hadis Amirul Mukminin, siqatus sabt, seorang tokoh hadis yang dianggap siqah, dipercayai dan sangat tegap periwayatannya. Jago-jago ilmuwan seperti Sufyan Ats-Tsauri memuji dan memuliakan Syu'bah Ibnul Hajjaj. Tapi Al-Qa'nabi ni orang awam, kaki botol pula masa tu. Dia tengok Syu'bah lalu dan dia tengok ada ramai juga orang ikut Syu'bah. Dia kata, man hadha? Siapa ni? Orang beritahu dia, hadha Syu'bah Ibn Hajjaj. Ni Syu'bah Ibn Hajjaj, itu nama besar di Basrah. Ni cerita ni di Basrah. Kata Al-Qa'nabi pada dia orang, Syu'bah.
Apa Syu'bah? Masa aku tak kenal siapa Syu'bah, siapa Syu'bah. Sehinggalah Syu'bah lalu depan dia. Bila dia kata begitu, orang kata Syu'bah bin Al-Hajjaj muhaddis, alim hadis. Bila dia kata alim hadis, dia tahu alim hadis ni dia biasanya riwayatkan hadis kepada anak-anak murid hadis. Bila Syu'bah lalu, dia tahan Syu'bah. Dia kata pada Syu'bah, hadis ni, baca hadis mai kat aku. Dia main lah, dia main. Syu'bah kata, ma anta bi muhaddis fa uhaddithuk. Engkau bukan muhaddis, engkau bukan ulama hadis sehingga aku nak cerita hadis kat kau. Kau bukan nak bersungguh. Dia cabut pisau dia ambil pisau dia ugut Syu'bah. Dia ugut Syu'bah. Tuhaddithuni au ujarrihuk. Bagi hadis kat aku cedera kau. So, tuan-tuan, saya minta maaf, saya duduk Penang lama lah ni, saya cakap hang. Syu'bah tak cakap hang lah. Syu'bah kata kat dia, dia nak hadis kan, Syu'bah kata, haddathani Mansur an Rib'i an Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam tastahi fasna' ma syi't, in la tastahi fasna' ma syi't. Telah mengkhabarkan kepada aku Mansur daripada Rib'i, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari. Ini dia change of narration, rangkaian perawi. Pasal dia muhaddis. Telah meriwayat kepada aku daripada Mansur, daripada Rib'i, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hang jenis tak malu, buatlah apa yang hang suka. Al-Qa'nabi, dia dengar Syu'bah baca tu, mula dia nak main. Dia rasa macam satu pukulan pada diri dia. Dia ambil pisau dia, dia buang. Dia pun rasa malu kat Syu'bah, dengan anak-anak murid Syu'bah. Dia pun lari balik rumah dia. Dia bagi tahu kat khadam dia. Dia balik-balik, dia tuang semua botol-botol arak dia. Kemudian dia bagi tahu kat khadam dia, kalau kawan-kawan aku mari malam ni, dia pun memang tempat lepak lah rumah dia. Han bagi tahu kat dia, kat mereka bahawasanya aku telah buang semua arak-arak ni. Bagi tahu apa yang aku buat, aku dah tak mau dah. Dan bagilah mereka makan, tapi jangan bagi arak lah. Aku tak mau dah majlis arak. Dan dia pun lari pergi ke Madinah daripada Basrah, dan dia berguru dengan Imam Malik bin Anas. Sebab itu dia menjadi murid Malik bin Anas. Lama dia berguru dengan Malik bin Anas, dia balik. Imam Malik bin Anas sahib al-Muwatta, tuan punya kitab Muwatta yang terkenal. Bila dia balik, dia kata dah lama dia berguru dengan Imam Malik, dia balik, dia nak pilah jumpa Syu'bah balik. Pasal Syu'bah jago hadis, Imam Malik pun tabik dengan Syu'bah di Basrah. Bila dia balik nak jumpa Syu'bah, Syu'bah sudah meninggal. Dan dia tak sempat meriwayatkan hadis daripada Syu'bah, melainkan satu hadis, iaitu jika hang jenis tak malu, buatlah apa yang hang mahu. Tapi saya nak cerita sebuah hadis yang pendek yang Syu'bah baca kepada Al-Qa'nabi, telah menyebabkan dia telah mengubah hidupnya keseluruhannya. Dan kita juga, perjalanan hidup ni kadang-kadang kita mencari sesuatu yang boleh menyebabkan kita berubah kepada sesuatu perkara yang baik dalam hidup kita.